Untuk Proton Saga MC3 datang dengan 3 pilihan spek, standard, eksekutif dan juga premium. Untuk spek yang premium dan juga spek eksekutif merupakan yang paling tinggi permintaan. Untuk kedua-dua spek tersebut, saya akan terangkan perbezaan untuk kedua-duanya. Okey, sebelum saya ceritakan lebih lanjut berkenaan perbezaan spek eksekutif dan premium, saya nak maklumkan kepada anda, kita buka package zero deposit, zero bayaran muka untuk Proton Saga MC3. Bermodalkan 0 sen, anda dah boleh memiliki sebuah Proton Saga MC3. Ambil kereta hari ini, bayaran bulanan, bulan-bulan berikutnya baru mula bayar. Sekiranya anda berminat untuk apply, ini bisnes kad saya, boleh screenshot dan hubungi saya segera. Kita nak fokuskan perbezaan pada accessories dan juga safety features. Okey, kita tengok dulu design sudut pandang sisi hadapan. Dari segi design bumper, grill, logo, lampu sama sahaja untuk eksekutif dan juga premium. Dan untuk bahagian bawah, bumper bawah ada front parking sensor, eksekutif pun ada, premium pun ada. Headlamp depan menggunakan lampu LED. Kalau version lama Saga MC2 menggunakan lampu halogen. Untuk yang version baru, even eksekutif pun sama, premium pun sama, dapat lampu LED dan datang dengan lampu DRL juga. Untuk lampu DRL ni, day running light ni, untuk spek extended tak ada lampu DRL. Eksekutif dan premium kedua-duanya ada lampu DRL. Untuk bahagian windscreen cermin hadapan ni, kalau kita tengok premium dekat atas ini ada kamera untuk ADAS. Okey, ini bukan dashcam, ini kamera untuk advanced safety features. Berbanding eksekutif sini kosong saja, dia tak ada. ADAS hanya terdapat, advanced safety ni hanya terdapat pada spek premium sahaja. Seterusnya kita tengok sudut pandang sisi tepi pula. First kita tengok pada tayar dan rim dulu. Okey, dari segi saiz tayar dan rim, eksekutif dan premium menggunakan saiz yang sama. Cuma beza kita tengok pada warna rim tu. Design rim untuk eksekutif dan premium, design dia hampir sama, cuma warna dia, konsep dia untuk premium ni, rim dia dual tone color, silver dan juga hitam. Untuk eksekutif, warna dia silver saja. Untuk side mirror, kedua-duanya menggunakan konsep yang sama, datang dengan konsep side mirror berwarna glossy black. Even maksudnya anda pilihlah warna apa pun, putih ke, merah ke, warna side mirror mesti glossy black, warna hitam. Eksekutif pun konsep yang sama, premium pun sama. Untuk door handle, kalau version Saga MC2 dia tak ada chrome untuk door handle ni. Tapi yang version baru ni, eksekutif pun ada chrome, premium pun ada chrome dan datang dengan keyless entry kat sini. Satu lagi perbezaan untuk sudut pandang sisi tepi, kita boleh lihat pada side skirt yang terdapat pada Saga Premium. Untuk Saga eksekutif tak ada dapat side skirt lah, premium sahaja dapat. Untuk bahagian roof ataupun bumbung atas, Saga version MC3 ni datang dengan shark fin antena. Version lama tak ada lah, version baru terus ada. Eksekutif pun dapat, premium pun dapat. Dan kita tengok pula sudut pandang sisi belakang. Majoriti akan fokus kepada lampu lah, design lampu. Saga Premium datang dengan konsep lampu yang memanjang, bersambung kiri dan kanan, sama macam konsep Proton S70. Lampu kiri dan kanan sambung. Cuma eksekutif spek tak ada. Eksekutif dia masih kekalkan konsep lampu kiri dan kanan saja. Di bahagian tengah ni hanya ada logo Proton. Tapi daripada jauh kita tengok macam lampu juga sebenarnya kan. Dia lining hitam ni, tapi sebenarnya bukan lampu lah. Saga Premium saja. Konsep lampu lining belakang panjang ni. Untuk design bumper bawah, bahagian belakang ni sama saja. Eksekutif sama, premium pun sama dan datang dengan sensor parking bahagian belakang. Dan di bahagian belakang juga lengkap dengan reverse camera. Eksekutif ada, premium pun ada. Reverse camera ni tak terdapat pada spek standard. Untuk spek eksekutif dan premium saja datang dengan reverse camera berserta parking sensor belakang. Untuk spek standard hanya ada parking sensor belakang. Reverse camera tak ada. Sebelum kita tengok perbezaan dari segi interior ataupun dalaman, untuk anda yang belum subscribe ke channel YouTube saya nak minta tolong anda subscribe dulu ke channel YouTube saya. Lepas ni akan ada banyak lagi video-video berkaitan info untuk kereta Proton yang saya akan upload dalam channel YouTube saya ni. Alright. Okey, perbezaan interior ataupun bahagian dalaman untuk Saga eksekutif dan juga Saga Premium. First kita tengok dulu untuk di bahagian pintu, bahagian driver sama konsep macam Proton Saga MC2. Ada button untuk control Windows. Premium sama, eksekutif pun sama. Untuk push start button, kalau version lama hanya Saga Premium full spec saja ada push start button, tapi version baru ni standard ada, eksekutif ada, premium pun ada
push start button. Ketiga-tiga spek ada. Di sebelah kiri push start button ada button untuk control side mirror punya sudut pandang dan juga ratio headlamp depan sama. Executive sama, premium pun sama. Untuk steering, Proton Saga MC3 ni ambil steering daripada Proton X50 atau Proton S70. Design totally baru untuk steering Proton Saga MC3 ni. Ketiga-tiga pilihan spek, standard, executive, premium pun menggunakan jenis steering yang sama. Dan seterusnya, apa yang paling viral baru-baru ni, pelancaran Proton Saga MC3 berkaitan dia punya screen lah. Untuk Proton Saga MC3 ni datang dengan IHU screen, radio touchscreen dia memanjang konsep seperti ada satu model spek MERS, sama konsep. Dia frame memanjang. Dalam frame ni ada dua screen lah. Satu screen 9 inci untuk radio touchscreen dan lain-lain IHU, dan satu lagi untuk meter cluster 7 inci sahaja. Konsep dia memanjang. Kalau kita tengok daripada bahagian sudut pandang sisi depan tu, nampak macam satu screen yang memanjang lah. Dia bukan semua fully touchscreen sebenarnya. Dua screen dalam satu frame yang memanjang, tapi tetap ternampak mewah, sangat cantik. Dan dalam IHU screen ni ada apps yang sangat popular lah, seperti Android Auto, Apple CarPlay. Even executive pun sama, premium pun sama. Ada kedua-duanya. Anda tak kisah anda pilih. Cuma yang standard tak ada screen ni. Yang standard dia button, radio button biasa sahaja. Dan IHU ni untuk executive dan premium pun dilengkapi dengan reverse camera. Kalau anda reverse, anda dapat paparan screen lah kat situ. Nampak belakang punya. Untuk design seat Proton Saga Executive dan Premium ni bentuknya sama sahaja, cuma material yang berbeza lah. Untuk Saga Premium dilengkapi dengan leather seat, fully leather dan Executive ni dia fabric saja, dia kain. Bentuk sama, desainnya, material saja berbeza. Dari segi keluasan kabin dalam, design kabin dalam sama sahaja. Okey, skrin memanjang, steering sama, push start button, design seat, cuma material pada seat tu lah, premium kulit. Sama juga untuk keluasan bonet belakang, boot belakang pun sama keluasannya. Untuk executive ke premium ke sama sahaja. Macam saya explain sebelum ni, perbezaan paling banyak kita boleh tengok pada safety features lah. Untuk premium dia datang dengan ADAS, advanced safety. Untuk executive more kepada basic safety saja. Pun begitu, anda pilih Proton Saga Executive ni pun safety features yang basic pun tetap banyak. Cuma kalau nak lebih safety, pilih Saga Premium. Untuk anda yang ada pertanyaan lebih lanjut berkaitan Proton Saga MC3 version terbaru ni, nak tanya berkaitan loan ke, booking ke dan lain-lain, boleh hubungi saya. Ini saya attach business card saya. Boleh terus hubungi saya. Saya sales advisor di Proton Johor Bahru. Semoga perkongsian dalam video kali ini bermanfaat untuk anda. Boleh share video ni kepada rakan-rakan anda yang tengah survey-survey nak membeli Proton Saga, tengah confused nak pilih executive ke premium ke, boleh share kepada diorang. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.